Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aikis Natira bersama rakan setugas saya Anis Sofia, wartawan pelajar yang melaporkan dari SMK Bukit Kuching Tengah bagi liputan khas Majlis Apresiasi Kecemerlangan Akademik 2025. satu program yang diadakan bagi meraihkan kejayaan serta kesemerlangan para pelajar sekolah ini. Di sebalik setiap kejayaan tersimpan kisah perjuangan, usaha dan pengorbanan yang tidak pernah terlihat. Hari ini, warga SMK Bukit Kuching Tengah berkumpul dalam satu detik yang penuh bermakna melalui majlis apresiasi bagi meraihkan kejayaan para murid yang telah berusaha tanpa jemu sepanjang perjalanan mereka pada tahun 2025. Lebih istimewa, majlis ini turut memberi penghormatan kepada pelajar yang berjaya mencatat keputusan cemerlang dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia. Kejayaan ini menjadi bukti bahawa usaha yang berterusan, doa yang tidak pernah putus serta bimbingan guru yang mampu mengubah impian menjadi kenyataan. Jom bersama-sama kami menyaksikan perjalanan majlis pada hari ini. Pada pagi yang penuh ceria, warga sekolah berkumpul bagi meraihkan majlis ini. Majlis dimulakan dengan ketibaan tetamu kehormat, Wakil kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Dr. Zulkifli bin Ahmad, Menteri Kesihatan Malaysia. Kehadiran beliau disambut meriah dengan paluan kompang kedataran Aminuddin Baki. Acara juga diselitkan dengan persembahan silat yang penuh seni oleh puteri SMK Bukit Kuching Tengah. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada yang berjaya dan pastikan kejayaan itu dilakukan secara tekal dan keputusan untuk demi kelangsungan umat, bukan sebagai kelangsungan diri kita sendiri tidak, tetapi maruah umat kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili Yang Berhormat Datuk Seri Haji Zulkifli bin Ahmad, Ahli Parlimen Kuala Selangor yang sepatutnya juga Menteri Kesihatan Malaysia, merasmikan Majlis Apresiasi Kecemerlangan Akademik SMK Bukit Kuching Tengah tahun 2025. Warahmatullahi wabarakatuh. Suasana bertambah meriah dengan persembahan khas oleh murid dan guru sebelum kemuncak acara penyampaian hadiah. Sains rumah tangga, pendidikan Islam. Seterusnya, Amirul Arsyad bin Muhammad Said. Matematik tambahan. Bahasa Melayu. Saya rasa gembira dan terkejut juga. Perasaan saya macam wow, dapat. Terima kasih. Tak pernah expect untuk dapat tokoh akademik and dapat straight A untuk SPM sebab penat lelah sebelum dapat kejayaan ni sangatlah susah sebab kena datang kelas tambahan hari-hari, kelas biasa tak pernah miss, and bagi saya kecemerlangan ni terbayarlah. First of all, saya nak ucap terima kasih semua yang telah menyokong dan membantu saya sehingga ke hari ini. Dan saya sangat bersyukur sebab usaha saya selama ni dah membuahkan hasil. Saya juga nak mengucapkan terima kasih kepada guru-guru saya dan juga ibu bapa saya terutamanya yang sentiasa membimbing saya sehingga ke hari ini. Hari ini mereka diraihkan bukan sekadar kerana keputusan yang tercapai tetapi kerana semangat yang tidak pernah menyerah. Semoga kejayaan ini menjadi satu inspirasi kepada seluruh warga sekolah untuk terus melangkah ke hadapan
membawa nama sekolah ke puncak kecemerlangan. Hari ini kita meraihkan kejayaan mereka, esok mereka akan melakar masa depan dunia. Di sinilah impian dibina, di sinilah kejayaan bermula dan dari sinilah lahirnya generasi yang mencorak masa depan. MyTV SMK BKT brings everyone together.